perempuan. Yang paling penting, mental mesti mantap. Mental ni maknanya jiwa tak kacau lah. Kan? Kita pergi tu kita nak cari ketenangan kan. Mesti kuat. Sebab kita akan berhadapan dengan 1001 orang, macam-macam orang ada sana. Jadi bila kita pergi sana tu kita akan kena kuat fizikal mental kita. Kemudian lelaki dan perempuan sudah pastilah ya. Kemudian pastikan semua musafir. Niat ikhlas kita nak pergi tanah suci Mekah tu kenapa? Nak abdikan diri kepada Allah Ta'ala. Betul-betul minta nasihat daripada Dirul Islam. Nasihat-nasihat tu kita jumpa lah orang agama. Sebagai satu contohnya ni lah dia. Ada kursus-kursus kan, ini merupakan nasihat-nasihat lah. Ya, kemudian mengajarkan solat istiqarah. Bila solat istiqarah, kita nak pergi Mekah, udah daftar. Nak istiqarah lagi ke? Udah daftar lah. Kan? Mana Allah dah jemput dah. Jadi tak perlu lah. Tapi boleh juga istiqarah. Betul ke nak pergi. Mana istiqarah tu dalam membuat keputusan. Tapi pastilah bila kita dah buat keputusan, nak pergi umrah, memang Allah Ta'ala memudahkan urusan. Hati tu berbunga-bunga. Dia kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan nak pergi umrah kan, memang mood dia tu bagus. Tambah-tambah dia seminggu lagi nak pergi umrah kan, lagi bagus. Kalau anak minta duit, mak main 200, bagi aja. Cepat je bagi. Kan? Anak minta mak main 100, mak bagi je. Sebab mood bagus, mak nak pergi umrah ni. Dia banyak kan, mood bagus. Dia tu dia punya bunga tu Allah dah campakkan bunga-bunga hati tu. Kan? Kemudian mengerjakan solat juga, jaga solat kauliah fitlah. Nak pergi umrah kita jaga solat dulu. Buat solat taubat, kan? Jaga solat, jaga solat-solat sebagainya. Kan? Berjemaah di masjid surau sebagainya lah. Okay, mempelajari dalam ilmu berkaitan haji dan umrah. Inilah dia khususnya. Okay. Nah, seterusnya tuan-tuan, apa pelajari kafiyah solat jenazah. Kita dekat Malaysia ni agak-agaknya dapat tak orang perempuan semain jenazah? Jarang kan? Kalau ada pun pergi semain jenazah, orang perempuan dia semayang jenazah perempuan. Orang perempuan. Tapi sebenarnya lo pergi semain jenazah. Cuma di negara kita ni amalan kita semain jenazah banyak lelaki je, betul tak? Lelaki je kan? Perempuan tak ada. Sebenarnya boleh tuan-tuan. Sebab itu kalau